Berkenaan dengan kenaikan harga barang itu, kenaikan harga barang ini yang kena dulu kita. Cakap, dia kata DAP ni adalah parti yang teraniaya, dia kata tuan-tuan. Mas Abu cakap. So saya nak cakap Mas Abu, teraniaya celah mana Mas Abu? Bukan Melayu bagi 90% kepada PH di Shah Alam ini dan di Selangor ini, 90% orang Melayu kena bagi kepada Perikatan Nasional. Kalau ada orang-orang Melayu bagi pada PH tuan-tuan atau memecah undi, maksudnya mereka nak sokong PH atau nak bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri buat kali kedua. Itulah maksudnya tuan-tuan. Maka kalau Anwar Ibrahim dapat second term sebagai Perdana Menteri, apa yang jadi pada kita tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Terima kasih Ustaz Adi, Ustaz Syukri. Sementara kita tunggu Ustaz Fadli Syahri, Ketua Pemenangan PAS datang. So, kita borak-borak bincang-bincang lah tuan-tuan boleh. So, betul dulu saya bertanding sini tuan-tuan. Tapi pakai lapang lain. So, dan section 18 ni saya pergi tuan-tuan. Saya turun, saya ingat Shah Alam ni ada 40 pusat daerah mengundi. Dan saya turun semua. Tak salah saya berucap di depan sana. Selepas tu beberapa tahun lepas itu saya berucap balik. Tapi crowd dia bukan crowd UMNO. Beberapa bulan lepas saya berucap dengan tuan-tuan, dengan PAS. Dan bila saya bertanding dulu saya ingat banyak 40 PDM tu Ustaz. Yang saya tahu saya menang ada satu PDM tu tuan-tuan. Iaitu undi polis. Saya tak tahu polis undi saya tuan-tuan. Yang lain-lain PDM saya tak tahu. Tapi itu undi awal. Undi awal, undi polis. Walaupun time tu menteri dia bukan menteri BN. Bukan menteri UMNO, menteri polis. Saya ingat seminggu sebelum pilihan raya saya pergi jumpa lah pihak-pihak polis sini. Kawan-kawan kita di polis, di contingent. So saya cakap pada mereka, saya kata saya kata tuan-tuan tahu track record saya lah. Saya dalam kerajaan dulu lama. Dekat 20 tahun tuan-tuan. Dan lepas kita kalah pilihan raya tahun 2018. Kerajaan Perdana Menteri, saya ingat berapa Perdana Menteri dah siasat saya. Termasuklah polis tuan-tuan. Polis pun banyak siasat saya tuan-tuan. Polis siasat saya, SPRM siasat saya, lembaga hasil ke apa semua agensi lah siasat saya. So saya cakap pada pihak polis, saya kata tuan-tuan pun dah siasat saya, tuan-tuan tahu track record saya lah. So berdasarkan track record itu tuan-tuan, kalau boleh undi saya lah, dan Alhamdulillah mereka undi saya. Sebab mereka dah siasat saya tuan-tuan. So masa itu mungkin tuan-tuan tak siasat saya lagi kot. So tuan-tuan tak tahulah undi saya tidak. Tapi setakat ini dah beberapa tahun, mungkin tuan-tuan pun, kita pun dah bersama sejak 2022 dah 4 tahun tuan-tuan. InsyaAllah kita inilah. Tadi Ustaz Syukri ada kata Ustaz Syukri menjemput saya masuk PAS InsyaAllah tuan-tuan. Nanti saya ni InsyaAllah. Sebab saya dah beritahu itu hari di Sabak Bernam. Masa kita lancarkan kita punya jelajah untuk tukar Selangor ni, Ustaz Syukri pun dah buat untuk tukar Selangor ini. Maka saya kata hati saya pun dah sebenarnya dah dalam PAS dah. Cuma dalam borang aja. So ini saya tanya borang kena nak isi dalam kertas ke online? Dia kata online. Okey, nanti saya buka komputer. Berkenaan sama ada saya bertanding di Shah Alam atau tidak, itu terpulang pada tuan-tuan lah. Saya serah pada tuan-tuan. Saya dimaklumkan tuan-tuan ada buat usul kepada kepimpinan atas. So itu saya serah pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mahu saya bertanding di Shah Alam, tuan-tuan usulkan dan diterima oleh pihak atasan, saya pun takkan saya tolak. Kalau tuan-tuan mahu, tuan-tuan nak ke saya bertanding di Shah Alam tuan-tuan? Alhamdulillah. Pak saya pun ada di sini tuan-tuan, Ayadin. Dia duduk di Shah Alam. Mak saya pun duduk di Shah Alam. Sebenarnya mak saya duduk di U18. Ini section 18. Mak saya duduk di U18. Arwah abang saya di U8 di Bukit Jelutong. Adik saya di Setia Alam. So di Elmina sekarang, dulu dia di Setia Alam. So keluarga saya banyak di Shah Alam ni lah tuan-tuan, insyaAllah. Di Shah Alam ni besar. Dan isu pun banyak tuan-tuan. Dulu saya banyak bawa isu Selangor. Not particularly on Shah Alam, tapi banyak isu on Selangor. Saya bawa isu Selangor ni tuan-tuan, dah berbelas-belas tahun sampai saya kena saman dengan Kerajaan Negeri Selangor dengan Syarikat Bekalan Air Selangor. Saya ingat 10-15 tahun lepas saya bawa isu air di Negeri Selangor. Saya kata isu air di Negeri Selangor ni kotor, saya kata. Banyak masalah air. Lepas tu Syarikat Bekalan Air Selangor saman saya lawan tuan-tuan dan saya menang.
Lepas tu saya bawa isu banjir lagi tuan-tuan. Di Shah Alam ni pun banyak isu banjir, betul? Seksyen 24 tu selalu banjir. Seksyen 17, tuan-tuan pun tahu. Seksyen 13 kadang-kadang banjir. Tak selesai-selesai. Dulu bila saya bawa isu banjir, mereka kata apa? Mereka kata, ini kerajaan persekutuan punya kerja lah, dia kata. Okey, tapi bila mereka dah ambil alih kerajaan persekutuan, mereka kerajaan negeri dan mereka juga kerajaan persekutuan, tak selesai-selesai lagi tuan-tuan. Isu banjir ni tak selesai-selesai lagi. Itu kita belum sebut isu lain. Banyak isu. Itu hari kita berhimpun di SUK dengan Ustaz Syukri pun ada. Berkenaan isu ladang babi. Itu Bukit Tagar tu tuan-tuan. Tapi orang-orang pemimpin yang kita lawan ini, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang kita lawan ini, mereka yang membuat keputusan untuk mencadangkan, untuk bina ladang babi di Bukit Tagar. Apa kena-mengena kita dengan Shah Alam? Tuan-tuan tahu tak, kalau dia bina ladang babi di Bukit Tagar, risikonya adalah pencemaran air. Dulu saya bawa isu air sampai ke saya kena saman, saya lawan, saya menang. Sebab saya risau pasal air di Selangor ini. Masa saya bertanding di Shah Alam, saya pergi banyak rumah-rumah di Padang Jawa, di seksyen banyak seksyen ini, ramai orang sakit, saya cakap. Air kita ni kalau kotor tuan-tuan, kalau ada pencemaran, kita minum air macam mana, ini adalah satu yang penting. Kalau dia pacaknya ladang babi di Bukit Tagar, pencemaran masuk dalam tanah yang dia tak boleh garanti bahawa air daripada pencemaran itu boleh masuk dalam air minum. Dia tak boleh garanti tuan-tuan. Benda itu takkan berlaku. Kalau benda itu berlaku, daripada dulu kita ada banyak pencemaran sungai. Sungai Selangor ni, 80% daripada air yang kita minum ini, di Shah Alam, di Putrajaya, di Kuala Lumpur, adalah daripada Sungai Selangor. Tuan-tuan tahu tak, Sungai Selangor itu adalah antara sungai yang paling kotor sekali di Malaysia. Dulu banyak komplain berkenaan dengan kilang-kilang haram ini. Pergi dam, tak apa benda dalam tu tuan-tuan. Sebab itu, di Selangor kalau ada orang masih minum air daripada paip, orang miskin B40 dia tak mampu beli kowe tuan-tuan. Tak mampu beli ni, dia minum aja air itu. Saya takut. So sebab itu saya cakap daripada dulu, kalau kita ambil alih kerajaan, isu basic ni kita selesaikan dulu. Isu banjir, isu air ni, macam mana kilang-kilang haram ini. Kilang-kilang haram ni tuan-tuan, dia dam chemical di dalam tu. Minggu lepas ada satu isu di Semenyih. Ada lagi kilang-kilang ini mencemarkan sungai kita. Keluarlah berita tapi tak banyak dapat coverage, kita pun tak tahu. Tapi bila masuk dalam air kita macam mana tuan-tuan? Sebelum itu, satu lagi dekat dengan rumah saya tu, berbuih air tuan-tuan. Masuk dalam pencemaran. Ni nak buat ladang babi pula, sebab itu kita lawan. Ini banyak isu. Itu isu-isu basic. Lagi satu isu yang saya selalu bawa juga adalah isu yang berkenaan dengan bread and butter. Dia orang pergi kempen di Johor. Bawa isu besar-besar ni lah. Anwar Ibrahim pergi sana, banyak orang kita punya MB ni Amiruddin pun pergi sana, entah apa isu dia bawa. Tapi dia tak bawa isu bread and butter. Kita di Shah Alam ni tuan-tuan, saya pun duduk di kawasan bandar. Apa isu yang paling utama yang kita hadap hari-hari? Isu kos ni lah. Tuan-tuan duduk di Shah Alam ini, kalau ada keputusan yang dibuat oleh kerajaan persekutuan berkenaan dengan kenaikan harga barang itu, kenaikan harga barang ini, yang kena dulu kita. Orang yang duduk di bandar ni tuan-tuan. Bila kerajaan itu naikkan harga diesel, bila dia naikkan harga diesel sama 5-6 ringgit, harga barang pun semua naik tuan-tuan. Bila harga barang naik, siapa yang kena bayar? Kita kena bayar. Ustaz Fadli, terima kasih. Okey, Ustaz. Kita yang kena tanggung. Anwar umum, saya berucap di Sabah Bernam. Saya kata pasal diesel ini. Kita tegur kerajaan pasal diesel ini. Saya kata dia dulu sepatutnya dia tak naikkan diesel sampai 6-7 ringgit. Di Sabah Bernam saya kata, kemarin, saya kata bila nak turunkan harga diesel? Sebab harga diesel dah turun bawah daripada $100 per barrel dah sebulan tuan-tuan. Lepas perang di Selat Hormuz tu dah macam tak hangat lagi dah. Harga Brent minyak dah turun di peringkat antarabangsa bawah $100 per barrel dah sebulan. So di Sabah Bernam saya bagi ucapan, saya kata kenapa minyak kita diesel tak turun-turun. Lepas itu Anwar Ibrahim umum, turunlah RM2.10. Sebenarnya
Dulu lagi kita dah cakap, dia tak payah buat begitu. Apa solusi saya dulu? Saya dah cakap, patutnya benda pegang ni kita dah nampak banyak kali. Dia tak perlu naikkan daripada RM2 lebih sampai RM6 lebih. Menyusahkan kita semua di Shah Alam ini. Bila naik sampai RM6 lebih, tuan-tuan pun tahu, harga barang pun naik, dia akan cost in. Dan harga barang-barang kita ni, harga guncit, harga ini, bila dia dah naik, dia tak turun. Betul tak? Atau susah nak turun? Dah sebulan, 2 bulan, berapa bulan diesel naik RM5, RM6. Penguncit dah cost in. Bila dia dah cost in, harga barang pun tiba naik. Tiba-tiba kerajaan turunkan harga diesel RM2 Tuan-tuan rasa harga-harga barang guncit ni senang ke nak turun balik, tuan-tuan? Susah. Sebab itu saya cakap Anwar dulu dia buat benda bodoh. Dulu berbulan-bulan lepas saya cakap solusi dia apa? Solution dia apa? Saya kata begini, benda ini sementara. Awak jangan naikkan terus macam itu. Saya kata tunggu dulu sekejap. Sebab dia could fluctuate aja. Tuan-tuan pun faham benda ini. Masa saya dalam kajian dulu itu yang kita buat. Bila ada fluctuation macam itu, kita tunggu sekejap. Jangan kita gopoh naik sampai RM6 yang macam Anwar buat. Dia kata tak boleh tahan. Sebab subsidi 5-6 bilion sebulan. Saya kata macam mana kamu kira subsidi? Saya dulu di unit perancangan ekonomi, saya jaga tenaga. Unit perancangan ekonomi yang spesifik jaga tenaga, tuan-tuan. Petronas, gas dengan tenaga nasional. Bukan yang buat benda lain itu, yang benda yang saya kira. So dia kira subsidi tak betul. Pengarah ekonomi, pejabat Perdana Menteri Anwar Ibrahim cakap apa, tuan-tuan? Berbulan yang lepas. Yang itu hari saya komen sampai lepas tu dia masuk gua lah berbulan-bulan. Dia kata subsidi yang lesap akibat daripada penyeludupan. Dia nak salahkan penyeludupan. Dia kata nak naikkan harga ni, nak kurangkan subsidi sebab subsidi yang pergi pada penyeludup tu hilang lesap 7 ke 8 bilion setahun. Saya tak setuju. Saya kata ini tak masuk akal, saya kata. Sebab kalau betul subsidi diesel 7-8 bilion setahun pergi pada penyeludupan di sempadan, maksudnya 20 juta liter diesel satu hari bolos di sempadan, tuan-tuan. Saya kata macam mana awak kira 20 juta liter diesel bolos di sempadan? Kalau 20 juta liter diesel bolos di sempadan, berapa ribu lori tangki tu? Saya dah kira itu, tuan-tuan. Kalau betul yang dia cakap itu, setiap hari 1000 lori tangki besar tu, tuan-tuan, beratur di sempadan kita tu untuk pergi seludup diesel keluar. 1000 lori tangki tiap-tiap hari. So dia diam, tak boleh jawab. Dia masuk gua. Lepas tu keluar balik. Itu hari cerita pasal apa saya tak tahu. Saya suggest dulu, saya kata, jangan buat macam itu. Ambil keuntungan gas ini. Kita offset kenaikan kos minyak sebab kita banyak keluarkan gas. Dia tak buat macam itu. So sebab itu saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di kawasan bandar. Saya tahu tuan-tuan banyak bincang pasal ini sebab isu nasional ini, di Shah Alam ini, isu yang banyak dibincang adalah isu nasional. Sebab apa kerajaan buat di nasional, tuan-tuan lah yang kena dulu. Betul tak? Tuan-tuan tahu tak? Dia tak ambil, tuan-tuan. Dia tak buat macam tu pasal apa? Saya dah cakap pasal hutang. Dia nak spend projek ni. Dia tak nak kurangkan projek. Projek macam-macam projek ni. Inilah kerajaan paling boros sekali dalam sejarah, tuan-tuan. Dalam 3-4 tahun dia merintah, 300 bilion dia ambil hutang. Tak pernah dalam sejarah seorang Perdana Menteri dalam 2-3 tahun ambil hutang sebanyak itu. Saya dah cakap benda ini. So hutang kita dah sampai sini. Macam ambil kredit kad punya hutang. Dah sampai limit 65%. Dia tak boleh ambil hutang lagi dah. Sebab mengikut undang-undang, kerajaan cuma boleh ambil hutang sampai 65% daripada keluaran dalam negara kasar. Saiz ekonomi kita. So saiz ekonomi kita banyak ini. Mengikut undang-undang, kerajaan tak boleh ambil hutang lagi melebihi 65% daripada saiz ekonomi. Ekonomi kita banyak itu, dia dah sampai limit, dah sampai sini dah. So bila dia tak boleh ambil hutang, dia tak boleh belanja projek. Bila dia tak boleh belanja projek, tuan-tuan, hanya 2 cara je dia boleh ambil duit untuk lagi belanja projek. Dulu dia boleh ambil hutang belanja projek. Bila dia tak boleh ambil hutang, dia ambil daripada kita lah. Satu lagi cara. Sama ada menaikkan cukai atau potong subsidi. Sebab itu bila saya tanya pasal gas, dia tak jawab. Kenapa dia buat macam ini? Sekarang ni tuan-tuan, dia belanja untuk apa? Adakah dia selesaikan masalah banjir kita? Tak juga. Dia belanja Kota Madani 4 bilion. Tuan, bulan lepas dia potong bajet kita 10 bilion daripada OE atau Operational Expenditure. 10 bilion ini, 5 bilion datang daripada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kesihatan.
Daripada Kementerian Kesihatan, tak salah saya 3 bilion, Kementerian Pendidikan Tinggi 2 bilion, tuan-tuan. 3 bilion daripada Kementerian Kesihatan, daripada hospital-hospital ni, tuan-tuan. Itulah duit 3 bilion itu. Kalau tuan-tuan pergi hospital, itulah duit operation expenditure ni untuk apa? Biasanya overtime nurse, overtime doktor, ubat-ubatan, itulah dia duitnya. Habis kalau kajian potong 3 bilion, tuan-tuan. Nak sekarang ni, kita nak pergi hospital pun menunggu lama, betul tak? Kadang nak pergi ubat, alamak kena tunggu lagi. Kerajaan Negeri Selangor ni, patutnya dia tumpu hak itu dulu, cari tanah untuk buat hospital kerajaan. Tapi apa dia buat? Dia pergi tumpu untuk buat hospital swasta di Rawang tu, betul tak? Saya kata apa kejadah dia pergi tumpu buat hospital swasta. Hospital swasta tu, dia punya motif adalah keuntungan, betul? Bukannya dasar awam. Ini bajet hospital untuk awam ini dikurangkan 3 bilion oleh kawan-kawan di Persekutuan. Dia pergi tumpu untuk buat Selangor punya apa benda punya swasta dekat situ. 3 bilion. 2 bilion Kementerian Pendidikan Tinggi. Potong lagi, tuan-tuan. Tapi projek-projek yang dia punya projek syok sendiri, Kota Madani 4 bilion, dia tak potong. Projek LRT Pulau Pinang, berapa 17 bilion, tuan-tuan, tak potong. So projek-projek dia tak potong. Projek yang melibat yang kritikal pada kita, mana pergi duitnya? Itu yang menjadi masalah. So sebab itu saya kata, orang tanya kita, tuan-tuan, apa salahnya kita undi mereka ni Anwar Ibrahim, bila kita cakap begini, dia kata, awak orang ni asyik-asyik DAP, dia kata macam tu. AMDAP pun sama, asyik-asyik AMDAP. Memanglah. Sebab dasar yang diikut oleh kerajaan sekarang ni dasar mereka. Itu yang menjadi masalah. Tuan-tuan rasa bajet daripada Kementerian DAP potong ke tidak? Saya nak tanya Anwar Ibrahim, semua dia jawab. Semalam itu lagi bila kita, dia orang kata, tegur dia pasal, bila Istana Johor tegur dia pasal, duit daripada Persekutuan dan Negeri, baru dia jawab. Saya kata, Anwar, takkan benda ni pun tak boleh jawab. Semalam dia jawab. So sekarang saya nak tanya dia, Kementerian DAP dia potong ke tidak? Dan kalau dia potong, berapa dia potong? Kita nak tanya dia, Anwar Ibrahim. Dia masalahnya itu, tuan-tuan. Dia potong banyak kita punya bajet dia tak potong. Kementerian, itu hari dulu sebelum ini, Kementerian Kerajaan Tempatan, Ngakoming. Pergi buat my kiosk tu, gerai-gerai tu. Ada orang ke tidak, tuan-tuan? Itu. Berapa tak salah saya, 100 juta ke apa? 100 berapa juta? 150 juta, saya pun tak tahulah, tuan-tuan. Buat apa kejadah? Dan itu hari ahli parlimen ini PKR dia tengah bergaduh. Jadi dia bergaduh dengan Rafizi. So dia cakap Rafizi buat masa jadi Menteri Ekonomi buat vending machine 750 juta. Saya fikir, tuan-tuan, kerajaan PH ni spend apa 750 juta buat vending machine? Lepas tu saya nak tanya Ramadan, tanya Rafizi. Rafizi pun kena jawab. Apa kejadah 750 juta ni duit kita, tuan-tuan? Bila time kita nak minta, bajet hospital jangan potong, bajet Kementerian Pendidikan Tinggi jangan potong, dia pergi spend benda-benda macam ini. 750 million buat benda macam itu, tuan-tuan. Ini yang kita dapat. Di kawasan Shah Alam ni besar, tuan-tuan. Sebenarnya Majlis Bandara Shah Alam ni meliputi 3 parlimen, tuan-tuan tahu kan? Shah Alam, Kota Raja dengan Sungai Buloh. Rumah mak saya di U18. Di situ kalau ikut pecahan parlimen dia dalam Sungai Buloh, tapi Bandara Shah Alam. Di sini tiga-tiganya ahli parlimen dia, ahli parlimen siapa, tuan-tuan? Ahli parlimen kita ke ahli parlimen dia orang? Mana dia orang? Di Kota Raja siapa ahli parlimen dia? Amanah Mat Sabu, betul? Di Sungai Buloh siapa? Ramadan, PKR. Di Shah Alam ni siapa, tuan-tuan? Amanah Azli. So dia orang ni pergi parlimen, tuan-tuan. Bila kita bawa isu, contoh itu hari kita tentang isu URA ni. Tuan-tuan tentang ke sokong isu URA ni? Kita tentang, kita lawan. Tuan-tuan setuju ke tidak isu URA? Kita lawan, tuan-tuan. Di Kampung Baru, Kampung Sungai Baru itu belum jadi URA. Tak semua orang setuju pun dah kena halau, tuan-tuan. Kalau URA ni diluluskan, apa lagi jadi? Shah Alam ni banyak tak flat-flat lama, tuan-tuan? Banyak. Jika URA ni diluluskan, walaupun tak semua setuju untuk roboh juga. Sebab itu kita kena lawan dia ni. Ahli parlimen awak ini, daripada PAN ini, pergi parlimen, dia sokong URA. So saya nak tanya dia, jangan tipu. Ada video, betul tak? Kita tolak URA, dia sokong URA.
So sebab itu saya nak tanya, kenapa kamu sokong Kura? Adakah kerana toke-toke kamu sokong Kura? Jawablah. Apa justifikasi orang kita untuk sokong Kura ini? Kita tolak Kura, dia sokong Kura. Kita tolak ladang babi, dia senyap pasal ladang babi. Kita tolak UEC, dia bising tak pasal UEC, tuan-tuan? Di 3 kawasan ini. Ramanan tak saya kira lah, dia PKR. Ini amanah di Shah Alam dengan amanah di Kota Raja di kawasan kita ini. Mas Abu, bising tak pasal UEC? Mas Abu cakap, dia kata DAP ni adalah parti yang teranaya, dia kata, tuan-tuan. Mas Abu cakap. So saya nak cakap, Mas Abu, teranaya celah mana, Mas Abu? Kamu tak payahlah cukup-cukuplah menjilat DAP ni, betul tak? Kita, orang Melayu, tak boleh jilat DAP, tuan-tuan. Kita nak jadi macam apa? Mana hilang maruah kita? Tapi, kalau mereka menang, ini yang kita dapat. Kita dapat ladang babi, kita dapat UEC, kita dapat URA, tuan-tuan. Kita dapat kepentingan bisnes-bisnes ini yang menentukan dasar negara, dasar kerajaan. Ini yang menjadi masalah. Ini yang kita dapat, tuan-tuan. Tapi kalau PRU16 ni, undi kita masih tidak solid. Ini saya selalu bawa isu ini, tuan-tuan. Iaitu undi kita tak boleh pecah. Merata-rata saya pergi, tuan-tuan, saya cakap benda ini. Saya pergi Kelantan, saya pergi Terengganu, itu lagi di Kelantan sama, di Pahang saya cakap, di Perak saya kata, di Pulau Pinang. Saya kata undi kita tak boleh pecah. Di Shah Alam ini, di Selangor, lagilah undi kita tak boleh pecah. Di negeri lain, Wak Ima di Kedah dengan di Perak, kadar orang Melayu tinggi. Di Selangor ni, orang Melayu kita cuma ada 50 lebih %. Kalau pecah, memang dia meminta lah. Di Shah Alam ni, Alhamdulillah, ada 72% orang Melayu, tuan-tuan. 72% orang Melayu. Tetapi tuan-tuan tahu tak, berapa banyak sahaja undi Melayu yang diperlukan oleh amanah, oleh PAN ini, oleh Anwar Ibrahim untuk terus kekal berkuasa? Tak banyak. Cuma 20 ke 30% saja. Kalau dia dapat 1 daripada 5 orang pengundi orang Melayu undi dia, 25 to 28%, 30% lah. Yang undi mereka, dia menang. Contoh di Shah Alam ni saya cakap. Di Shah Alam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu, di setiap alam itu bukan tempat orang Melayu, betul? Itu solid. Saya baru tengok tadi score sheet, tuan-tuan. Score sheet, saya tengok balik score sheet masa saya bertanding dulu. Itu yang saya tahu polis undi saya tu. Saya tengok score sheet, di kebanyakan tempat, undi kita pecah 3, tuan-tuan. Saya dapat lebih kurang sama undi dengan tuan-tuan. PKR, Amanah pun dapat lebih kurang undi. Lebih kurang, pecah 3. Ada tempat saya lebih sikit, ada tempat tuan-tuan lebih sikit, ada tempat Amanah ni lebih sikit. Lebih kurang macam itu. Di section 18 ni pun sama. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok balik score sheet itu. Tetapi, di kawasan-kawasan itu, di kawasan mereka itu, di setiap alam di Kota Anggerik itu, hampir semua PDM kita tak dapat apa benda undi, sikit je dapat. Undi bukan Melayu, terutama undi Cina di situ, solid. Hampir semua undi pergi pada dia. So kalau mereka ada 20-30% saja, tuan-tuan, jumlah pengundi di Shah Alam ini, ada 180,000 jumlah pengundi. 30% daripada 180,000 itu dekat dalam berapa? 40-50,000, tuan-tuan. 50,000 lah. 50,000 pengundi itu, tuan-tuan. Solid bagi pada PH. So dulu PH PAN dapat berapa undi, tuan-tuan? 61,000, betul tak? So tuan-tuan bayangkan, 50,000 orang bukan Melayu di setiap alam itu. Bagi pada dia, undi Melayu dia dapat cuma 10,000, 20,000 dia dah menang. Kita pulun habis, tuan-tuan. Kita pulun dah. Berpuluh-puluh ribu. 70% pun undi orang Melayu bagi kita masih kalah. Tuan-tuan nampak tak? Okey, Alhamdulillah. Mari kita pergi, tuan-tuan. Ustaz Syukri kata, kalau kepimpinan PAS, Ustaz Fadli setuju, kita pergi, kita lawan, tak lawan lah. Boleh, tuan-tuan? Tapi, tuan-tuan kena bantu kami, tuan-tuan. Iaitu undi Melayu tidak boleh pecah. Saya okey bertanding sini. Apa ada masalah? Kalau tuan-tuan setuju, saya bertanding, tuan-tuan. Okey. Kita lawan. Walaupun saya tahu di sana itu, di setiap alam itu, 100% daripada undi bukan Melayu, nak bagi kita susah. So, dia punya fixed deposit 50,000, tuan-tuan, dekat situ.
PRU lepas dia dapat 61,000 undi. Tuan-tuan faham lah. Mana undi tu datang? 61,000 undi. Kalau 40-50,000 undi dia dah ada fixed deposit. Dia pergi sikit-sikit touch point dapat 10,000 dia dah menang dah. So kalau dia buat macam tu, dia peduli kepada kita tuan-tuan. Apa dia peduli kepada kita? Dia layan dia punya bos-bos toke-toke dia je lah. Baik dia layan DAP tuan-tuan. Mungkin barangkali pasal itu, bila DAP bawa isu URA dia sokong. Walaupun kita tentang URA. Sebab DAP yang bagi dia banyak undi. So bila DAP bagi dia undi tu dia ikut lah betul. So kita nak ke tidak, kita tak boleh terima. Sebab itu saya nak, okey kita lawan. Sebab kalau tidak itu yang kita dapat. Kalau undi kita pecah tuan-tuan, ini yang kita dapat. So kalau 70% solid tuan-tuan bagi pada kami, pun kita tak cukup. So apa yang membuat kita boleh menang? Kita kena dapat more than 80 to 90%. Baru kita boleh menang Shah Alam ini. Sebab itu, banyak kali, ini bukan saja di Shah Alam tuan-tuan. Ini di Selangor. Selangor lagi teruk. Sebab Selangor jumlah undi Melayu cuma 50 lebih persen, sama macam Johor. Johor ini, saya tak tahu pengiraan Barisan Nasional on buat kira macam mana nak pergi Solo ni. Sebab saya rasa dia dah salah kira. Tapi tak apalah, biar dia tengok macam ni. Di Johor saya tak rasa mereka boleh maintain 40 kursi. Kalau saya salah lah. Saya tak tahu. Saya harap mereka dapatlah 40 kursi. Tapi mereka kena tengok semula. Saya jangka mereka dapat 20 kursi lebih. PH dapat 20 kursi lebih. So kalau kebarangkalian Barisan Nasional tak dapat cukup kursi untuk membentuk kerajaan 29 kursi, tuan-tuan rasa dia nak bersama dengan kita ke bersama dengan PH? Dia bersama dengan PH balik. Dia bukan nak pergi dengan kita. So sebab itu saya nak cakap pada orang Johor, dengan orang Negeri Sembilan, apa kejadahnya kita bagi dia orang ini? Dia orang ini kerajaan dengan kerajaan lawan sama-sama tuan-tuan. Yang pergi buat naik minyak kita ni, buat naik, buat turun. Yang pergi kurangkan bajet hospital kita, kurangkan bajet KPT, mereka-mereka inilah. Acah-acah gaduh di negeri, balik ke persekutuan Cemulut, mereka-mereka inilah. Esok tuan-tuan undi mereka tak cukup kursi, mereka bergaduh. Apa mereka gabung sama-sama? Sebab itu orang Johor patut tak apa. Tinggalkan mereka ini, kerajaan lawan kerajaan, bagi peluang kepada PAS. Bagi peluang kepada PAS. Pada yang dalam live ini tengok. PAS boleh jadi third force dekat situ. Kalau tidak, mana ada pembangkang dekat Johor itu tuan-tuan? Tak ada pembangkang kat Johor, PH dengan BN cium mulut. Apa dia? Bila tak ada pembangkang di situ, PH dengan BN, macam-macam masalah berlaku lah. Mungkin ada sakau sana, sakau sini. Itu hari dia cakap pasal bocor-bocor lah. Kita di negeri PAS tuan-tuan. Di negeri Kelantan, Terengganu. Kalau tak ada pembangkang tak apa. Betul tak Ustaz? Sebab apa? Sebab PAS bukan kaki sakau. Betul? Kalau parti lain, tuan-tuan percaya tak dia orang ni tak sakau? Saya tak percaya. Sebab itu daripada dulu, saya minta PAS jadi Perdana Menteri. Sebab kalau kita bagi Perdana Menteri datang daripada parti sakau, habislah tuan-tuan. Betul tak? Kenapa PAS kena jadi Perdana Menteri? Dua sebab tuan-tuan. Sebab satu, penyatuan ummah macam saya cakap tadi. Satu lagi pasal kita betul-betul nak tentang rasuah. Ini benda saya dah cakap banyak kali tuan-tuan. Saya tulis buku pasal benda ini. Pasal pusingan rasuah itu. Tetapi kalau parti lain yang kita bagi kuasa tak boleh. Di Johor, kalau tak ada pembangkang tuan-tuan, habis lah. Tuan-tuan bayangkan 56 don di Johor. Mereka dapat lebih daripada 50. PH campur BN 50 lebih. Mereka kontrol dekat situ. Dia bincang sama-sama dia je. Apa jadi tuan-tuan? Tak boleh. So di Johor, di mana-mana PAS bertanding, saya nak cakap pada orang Johor dan Negeri Sembilan, bagi peluang pada PAS. Supaya kita boleh balancekan mereka-mereka ini. Setuju tidak tuan-tuan? Itu yang perlu kita buat. Di Selangor ini, kadar orang Melayu lebih kurang sama macam Johor. 50 lebih persen. Kalau undi kita pecah, kita tak boleh. Sebab itu saya nak cakap kepada orang-orang UMNO di sini juga. Ramai orang UMNO ni. Petang tadi saya ada jumpa orang UMNO. Dia kata itu hari masa PRN 6 negeri. PRN 6 negeri, mereka dah undi PAS dah pun. Dia tak undi AMDAP. So kali ni, kita kena dapatkan supaya kita bersatu tuan-tuan. Bersatu padu. Supaya jumlah undi kita itu, kalau orang-orang bukan Melayu bagi 90 lebih persen kepada PH, di Shah Alam ini dan di Selangor ini, 90 lebih persen orang Melayu kena bagi kepada Perikatan Nasional.
Kalau ada orang-orang Melayu bagi pada PH tuan-tuan atau memecah undi maksudnya mereka nak sokong PH atau nak bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri buat kali kedua. Itulah maksudnya tuan-tuan. Maka kalau Anwar Ibrahim dapat second term sebagai Perdana Menteri, apa yang jadi pada kita tuan-tuan? Kita akan dapat benda-benda macam saya cakap tadi lah. Dapat URA, dapat UEC. Ini sekarang dia tak confident untuk push forward untuk ladang babi itu. Tapi bayangkan kalau dia dapat second term, apa yang akan dibuat dengan cadangan itu. Ini benda-benda ini. Saya bukan nak menakut-nakutkan kita tuan-tuan. Tapi inilah risiko yang kita hadapi. Benda ini dah berlaku. Mereka dah lacak di parlimen bila mereka berhujah pasal URA, berhujah pasal UEC. Tuan-tuan tengoklah. Jumlah level kelajakan mereka itu. Sampai Sultan berucap bertitah tiga kali pasal ladang babi itu tuan-tuan. Dia tak dengar juga. Dia masih bawa cerita itu. Dia masih bawa cerita itu. Nah, ini yang menjadi masalah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya pun dah berucap panjang 38 minit. Tapi saya jamin tuan-tuan lepas ini bukan kali terakhir saya datang sini lah. InsyaAllah saya akan datang lagi sini tuan-tuan, insyaAllah. Kita akan datang lagi sini dan kita akan bersama-sama lagi di sini. Tengoklah siapa-siapa jadi calon pun. Kalau saya jadi calon lagi kerap saya datang sini tuan-tuan. Jumpa tuan-tuan. Siapa-siapa pun tapi apa-apa pun saya akan sokong lah. Saya akan sokong tuan-tuan sebab saya nak tuan-tuan memerintah negara ini untuk penyatuan ummah dan untuk kita bantras dan kita tolak rasuah ni sebab tuan-tuan ini is up to you. Nah, saya dah tengok banyak-banyak parti tuan-tuan dia tak boleh. Bagi parti ini ada masalah, bagi parti itu ada masalah. Last tuan-tuan jugalah. You have to ambil amanah ini. Saya tahu tuan-tuan dia ni tak nak kuasa ni. Parti lain suka. Tuan-tuan parti lain orang tak offer pun dia nak jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan ni tuan-tuan perempuan orang PAS ni je bila saya suggest pertama kali di Hulu Kelang saya cadangkan supaya tuan-tuan jadi Perdana Menteri. Bila saya duduk aja tu ustaz tu cakap, dia kata kita tak nak, dia kata. Tuan-tuan ada yang cakap macam tu. Tanya ustaz dekat Hulu Kelang tu. Saya duduk aja belum sempat habis dia kata, "Pak tak mau jadi Perdana Menteri." Pada ketika itu, tapi saya cakap juga sebab kalau tuan-tuan tak ambil jadi Perdana Menteri, orang lain ambil hancur negara ini. Sebab itu tuan-tuan, ini ketentuan Allah SWT saya rasa. Allah SWT dah buka jalan, so kita ikhtiarkan supaya PAS memerintah negara ini dan supaya juga satu lagi saya nak tambah, sama macam saya ucap di Sabah Bernam itu hari, di Negeri Selangor ni pun saya nak PAS lah jadi Menteri Besar YB. Okey. So di Negeri Selangor ni pun saya cadangkan supaya PAS jadi Menteri Besar Selangor. Setuju tuan-tuan? Alhamdulillah. Dengan itu tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.